Afi. Tak lihat aku sekolah kita hari ni ada buat program, tapi aku tahu lah dia buat program apa. Aku pun tak tahulah. Nak tahu? Mari kita tengok video ni. We're the wild ones living on the go. You know that there's no rest for the wicked. I will show you if you come with me. Make you feel like it was all a dream. Imagine it's like heaven for a sinner. I can lead the way. Let me ease your pain. When the whole world is against you, I will carry you away through the darkest days. When the whole world is against you, I will carry you with me. Okey, sebagai ketua dan penolong yang sudah dilantik, bolehkah anda berdua ni ambil tanggungjawab yang sudah diberi? Okay. Saya Muhammad Irfan Muhammad Aziz daripada kelas 5 Bestari. So memandangkan tahun ni last year saya di sekolah, so saya akan memegang jawatan sebagai ketua tingkatan dengan penuh bertanggungjawab. Saya Sofia Najihah dari kelas 5 Pestari. Sebagai penolong ketua tingkatan, saya akan pegang tugas ini dengan penuh tanggungjawab dan akan bantu ketua tingkatan sekiranya dia tidak hadir. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Puan. Okey, apa harapan Puan untuk penolong dengan ketua kelas yang sudah dilantik, baru dilantik pada tahun 2025 ni? Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera semua. Okey, harapan cikgu ya kepada ketua tingkatan dan penolong ketua tingkatan yang baru dilantik sesi 2025 ini supaya murid itu dapat mengembangkan potensi diri mereka dan dapat memberi impak yang positif kepada sekolah, kepada rakan sekelas serta dapat menjadi pemimpin yang berwawasan. Itu harapan cikgu. Terima kasih cikgu. Okey, sama.